Keinsafan selalu dipuji sebagai benda yang mulia. Tapi, apa jadi kalau ia cuma rasa bersalah yang dah pandai berfikir? Selamat datang ke Studio Dua Garis. Hari ini saya Sena dan kawan baik saya, Raka, akan bercerita satu cerita atau fakta hari ini. Saya tahu anda tak sabar untuk dengar cerita, jadi marilah saya bagi Raka untuk bercerita untuk anda semua. Masa kita buat silap, perasaan pertama yang datang bukan keinsafan. Ia bersalah. Rasa berat dalam dada. Rasa tak selesa bila ingat. Tapi bersalah tu mentah. Ia hanya kata, aku salah. Keinsafan pula datang lambat. Ia bukan sekadar rasa bersalah. Ia rasa bersalah yang dah belajar melihat kesan. Bukan lagi tentang aku rasa teruk, tapi tentang aku buat orang lain terluka. Bersalah fokus pada diri. Keinsafan fokus pada akibat. Bersalah tanya, kenapa aku buat macam ni? Keinsafan tanya, siapa yang aku sakiti? Dan disitulah beza sebenar. Bukan pada air mata, bukan pada kata maaf, tapi pada kesedaran yang tak lagi berpusat pada ego sendiri. Tapi keinsafan juga boleh jadi topeng. Ada orang nampak insaf sebab mereka malu. Ada yang nampak insaf sebab mereka takut dihukum, bukan sebab mereka faham kesan perbuatan mereka. Dan bila keinsafan hanya jadi cara untuk rasa lebih baik tentang diri sendiri, ia cuma rasa bersalah yang berpakaian cantik. Jadi mungkin soalan sebenar bukan aku dah insaf ke belum, tapi siapa yang aku fikirkan bila aku kata aku menyesal? Diri aku? Atau orang yang aku lukakan? Sebab keinsafan yang sebenar bukan tentang rasa bersih dalam hati. Ia tentang tanggungjawab yang tak sedap dipikul. Yang pelik tu bukan dunia. Kita. Dalam video tadi, kita dapat tambah satu ilmu untuk hari ini. Kalau korang rasa video tu bermanfaat, sila follow dan komen untuk konten yang seterusnya. Bye!